Dia pergi mana? Tak tahu. Dia pergi Singapura. Mana nelayannya? Nelayannya. Mana nelayannya? Cepat bang. Bang sudah berada di Singapura. Ya. Sekarang adik di mana, Dek? Kita berada di hari ini kita melawat dan melancong di Singapura. Kita nak pergi tempat Melayan. Melayan ni dia apa ni? Patung singa yang keluar air tu lah. Ni jadi tarikan utama lah kalau pergi Singapura. Ni tempat yang ikonik yang perlu dilawati lah kan, di Singapura. Melayan Park. Mana Dek? Tengok. Tengok sekejap. Mobil adik. Hai. Hai. Welcome to Singapore.
Kita sekarang berada di Sungai Singapura. Ni Sungai Singapura ni. Dan sini kawasan ikonik lah. Dan tempat-tempat sejarah, bangunan-bangunan sejarah, ada kekalkan bangunan-bangunan lama. Bangunan lama dia cat balik. Dan kat sini pun ada cruise, water cruise. Kekalkan bangunan-bangunan lama sebagai kawasan sejarah di Singapura. Hari ni kita monyet. Hari ni kita pergi mana? Cari monyet. Kita pergi museum Lieutenant Adnan. Dekat bukit apa bang? Bukit Chandu. Dia namanya Reflection of Bukit Chandu. Jadi dalam ni ada sejarah tentang Lieutenant Adnan lah. Adik. Maklum belakang. Ni Bukit Chandu ni. Reflection of Bukit Chandu. Inilah gambar-gambar perang ni. Dia nak perang-perang. Masuk ni ada tiket. Berapa roller tak pasti. Ada kamera tak boleh. Ada arahan. Okay, sekarang kita berada di Reflection of Bukit Chandu, di mana Bukit Chandu ni berlaku peperangan antara tentera Regimen Askar Melayu dengan tentera Jepun. Dan kawasan ni terkenal dengan cerita Lieutenant Adnan lah. Lieutenant Adnan selepas ditembak, dibunuh oleh tentera Jepun, kemudian mayatnya dimasuk dalam guni, dan guni tu diikat dan digantung. Digantung dekat sebuah pokok lah. Dan ramai-ramai tentera Jepun cocok mayatnya tu menggunakan pisau senapang. Jadi mungkin ramai nak tahu kat mana pokoknya tu. Ni adalah pokoknya yang digantung oleh tentera Jepun. Ini pokoknya. Dan sini ada bekas-bekas dia. Ni bekas bekas tali yang menggantung guni, dan dalam guni tu
ada jenazah Lieutenant Adnan. Inilah kesannya, dan pokoknya sampai hari ini masih ada. Terletak di belakang muzium Bukit Candu. Nama muzium ni Reflection of Bukit Candu. Pokoknya masih ada. Mungkin ramai yang tak tahu kan? Tapi dapatan kita, inilah kesan daripada jenazah Lieutenant Adnan digantung menggunakan tali. Guni tu diikat pada tali dan digantung atas ni. Jadi diharap perkongsian ni memberikan kita pengenalan tentang sejarah lah yang pernah berlaku di kawasan Bukit Candu ni lah, di Singapura. Dekat muzium ni pun ada pameran bot lama lah. Ni sampan lama lah, sampan. Tak tahu ni nak panggil apa, kolej ke, sampan ke. Sampan ni ada berbumbung lah, ada bumbung. Sampan ni terletak di tepi muzium lah. Terletak di tepi bangunan muzium. Kat lereng-lereng Bukit Candu ni pun ada tangga lah. Kalau nak turun bawah boleh. Sebagai melihat kesan-kesan sejarah yang ada kat sini lah. Telah dibina tangga di kawasan ini untuk memudahkan pengunjung lah melihat sekitaran Bukit Candu ni. Dia menanam nanas. Di antara ekonomi orang tempatan terawal lah yang duduk di Singapura ni. Batam lah. Laluan ke Batam. Okey, sekarang kita berada di Skywalk di Fort Siloso dekat Sentosa Island di Singapura. Kita skywalk ni kita boleh tengok pemandangan dari atas, untuk melihat pemandangan bahagian laut kan. Banyak kapal-kapal semua dari atas. Kita nampak pergerakan kapal-kapal di laut. Kemudian sebelah kanan saya ni, ni yang bandar. Dia pemandangan bandar Singapura. Cukup menakjubkan pemandangan dari atas ni kan, sangat menarik dan sesuai lah untuk bawa keluarga ke kawasan. Jadi kita nikmati pemandangan dari atas di Fort Siloso. Dekat Skywalk ni pun ada penerangan lah berkaitan dengan sejarah Singapura, peta lama, asal Fort Siloso ni masa zaman British
kat mana tempat kubur dia apa semua. Ni sebenarnya Bukit Siloso ni dia lebih kepada bukit pertahanan ketenteraan pada zaman British. Ni kawasan sejarah jugalah, sejarah. Dan di seberang sana tu ada laluannya sampai ke hutan sana, kan? Dia mengekalkan persekitaran hutan. Hari ni saya bawa anak-anak saya. Sebelum ni saya pernah datang, tapi kita hanya kat bahagian pintu masuk aje, kan? Jadi sekarang ni kita cuba nak masuk ke dalam hutan ni. Apa yang ada kat dalam tu? Kita nak tengoklah dari atas, pemandangan dari atas. Bila dah masuk kawasan pokok-pokok ni, sejuk lah. Sekarang ni kita masuk waktu tengah hari, pukul 12 ni. Sekarang ni pukul 12 tengah hari. Dulu masuk hujan-hujan. Dah sampai atas ni, menarik lah ni. Okay. Kita boleh teroka sampai hujung ni. Ini pertama kali saya sampai di hujung dari bahagian skywalk ni. Rupa-rupanya hujung ni sampailah di kawasan bukit sebenarnya. Dia tembus pada bukit. Terus dinamakan Fort Siloso, tempat kubu pertahanan zaman British dulu. Kalau anda dengar bunyi tu, itu ada satu suara audio bagaimana British mempertahankan bukit ni daripada serangan tentera Jepun. Ini antara senjata replika yang digunakan satu ketika dulu. Ya, adalah sebuah meriam lah, meriam. Dan setiap bahagian ni ada penerangan dia lah untuk kita faham. Dia jenis RML gun. Baru saya faham. Kalau nak atas ke bukit ni, dia kena melalui skywalk ni lebih mudah. Jadi kita tak perlu laluan bawah. Tak perlu laluan bawah, jalan bawah. Betul nak naik atas bukit, tak ada siapa larat kan. Ni dia mudahkan buat skywalk terus ke atas bukit. Ni antara persenjataan yang dipamerkan di kawasan Fort Siloso ni lah. Ni pertama kali saya pergi ke kubu British di Sentosa, Fort Siloso. Ini asal dia punya camp asalnya lah. Ni kawasan. Di Sentosa ni adalah sebuah pulau pulau yang terpisah dengan kawasan bandar Singapura lah. Sebab Singapura ni ada pecahan pulau-pulau juga. Ni salah satunya Pulau Sentosa ni lah. Pulau Sentosa. Jadi Pulau Sentosa ni jadi kawasan kubu pertahanan British satu ketika dulu lah. Dia namakan Fort Siloso. Dia sebenarnya Sentosa ni sebuah pulau. Fort Siloso. Ni terowong terowong dekat kubu ni. Ni pertama kali saya masuk terowong. Tengok apa yang ada kat dalam. Kita sama-sama menikmati zaman perang dulu-dulu.
Oh, ini kawasannya. Ini adalah terowong bawah tanah yang dibina oleh kerajaan British semasa Perang Jepun dulu. Oh, saya rasa ni mungkin untuk naikkan senjata ke bahagian atas. Oh, rasa ni tempat ni tempat naikkan senjata, machine gun. Naikkan Peluru kan. Peluru kawasan ni tempat simpanan peluru lah kan. Simpanan peluru. Sambung sama untuk naikkan peluru. Audio ni adalah audio demonstrasi keadaan ketika itulah.